Konten kita kali ni, okay guys, banyak kita jumpa yang follower kita ataupun orang yang baru ni, tak baru lah dia jumpa. Banyak dia cakap, bang saya nak start dengan main Silver Awana lah. Lepas tu cakap dah beli belum? Dah. Okay, kalau dah beli kita tak cakap apa lah. Kalau belum beli tu, kita akan cakap dengan dia, bang Silver Awana dengan Awana MG ataupun Red Awana tak sama bang. Sebab apa tau? Silver Awana dia datang daripada Brazil. Dia tak macam Red Awana ni. Red Awana ni daripada Asia. Okay? Daripada mana? Daripada Indonesia guys. Red Awana ni daripada Indonesia, daripada Kalimantan sana. Kalau MG pula daripada Malaysia. Okay? Brazil dengan Malaysia adalah terlalu jauh guys. Jauh, sangat jauh. So, tak sesuai nak belajar main Awana dengan Awana Brazil. Paling sesuai pun ambil lah high back atau Malaysia guna blue base yang biasa-biasa. Okay, sebelum ambil yang premium lah. Sebelum ambil yang premium ni memang kualiti dia memang padu lah kan. Okay, ini adalah satu bit Awana daripada Sepau dengan training ni. Dia tengah training. Lampu training ni, kita pakai lampu training power ni guys. Cepat akan dia keluar. Okay, ini saiz dia dalam 7 inci. Nampak? Padu ni guys, 7 inci. Okay, 7 inci padu. Sebab apa? Cakap macam tu, sebab dia galian di antara Indo dengan Malaysia pun dah tak sama. Galian di antara Brazil dengan kita pun tak sama. Awana selalu silver tu daripada Brazil guys. Daripada Brazil. Dia import masuk ke Malaysia daripada Brazil. So galian tak sama. Galian tu jenis air tak sama lah. Kalau dalam kita punya air, kita ada timah dengan apa guys? Kita ada dengan emas. Okay? Indonesia emas dengan gunung berapi. Alright? So that's why bila kita bela Awana daripada Red Awana ni, kita perlukan letak lava rock untuk gunung berapi punya lava rock lah. Sebab apa? Untuk kita sesuai dengan air kat sana. Okay? That's why kadang-kadang orang bela Red Awana ni, orang buat tak sihat. Sebab apa? Sebab kita air dengan dia galian tak sama. Kita perlukan benda-benda yang lain lah untuk menampung Awana kita. Menampung dia punya material dalam air Awana kita. Okay? So harap korang faham lah apa yang kita jelaskan. Okay? Macam cakap tadi, tak sama tak sama. Brazil dengan Malaysia tak sama. Brazil dengan Malaysia pun tak sama. That's why kalau nak beli Awana, cari Awana at least lah MG ataupun MGBB lah. Ataupun kalau beli Red Awana yang biasa-biasa kalau nak belajar main. Kalau dah pro ni, letaklah baik-baik ni ikan, cari kualiti ni ikan yang macam ni. Premium ni yang kualiti tinggi ni, gaya panjang ni, kembang keras ni daripada Sepau tu kan. Kau masuk. Lampam jangan lupa. Lampam ni memang untuk water test lah. Untuk sesuai untuk water test. Memang bagus untuk water test. Setiap air kita kat sini, setiap tank container sini memang ada lampam untuk kita buat water test. So dia akan jadi untuk water test air kita. Nampak? So ni daripada Sepau Ni daripada Sepau. Nampak? Air ni guys. Cun. Okay guys, kita dah lama tau video. Nanti kita start video balik lah. Alright, kita start video balik pelan-pelan. Okay? Yang belum follow tu, follow. Yang belum subscribe tu, subscribe. Alhamdulillah kan, subscriber kita dah capai 15,000 ke 15,000 subscriber. Okay? Okay. Alright guys. So dia nampak ikan Awana kita daripada Sepau ni. Sepau ni Sepau. Sem. Nampak lah awak ni daripada Sepau ni pun dia Sepau ni anak dia lah. Saya dah 7 inci sekarang ni. Nampak. Ni Sepau ni 7 inci. Ni Sepau kat 7 inci. Tengah ni. Ni Sepau kak. Ni tadi lampu biasa, ni lampu training. Okay guys. Yang belum follow tu follow, yang belum subscribe tu subscribe, yang belum like share. Jumpa lagi dengan Pak Abai. Salam.